Uh, Allahu Akbar. Dia boleh terseret terus ke pokok. Tu dia. Tepat sekali. Dah tak ada perang, guys. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam channel Mr. Dude Cem. Hari ni Cem nak main game Broken Bones. Game apa, guys? Jom. Lompat! Woo! Wow! Pak! Aduh! Ya Allah! Aduh, pelik-pelik game ni Okay, dia cakap apa kat situ round summary dia? Broke 17 bones. 17 tulang patah. New breaks record. Sprain 5 ligament. Ligament tu apa, guys? Ligament tu yang connect between tulang tu. Antara tulang dengan tulang tu ada ligament tau. Situ pun dikira. Total Cem dapat 4,496, guys. Jom sekali lagi. Okay, guys, daripada first jatuhan tadi, apa yang Cem nampak? Game ni kita kena terjun daripada gaung ni tau. Jatuh dari tempat tinggi. Dan lepas tu, markah yang kita dapat tu, duit yang kita dapat tu, daripada berapa banyak tulang yang kita patah. Ligamen yang kita patah. Jatuh ketinggian tu pun dikira tau. Jadinya, Cem nak pesan dekat sini kawan-kawan semua. Kawan-kawan Cem ni, Cem nak pesan. Ini hanyalah game semata-mata, okay? Game semata-mata. Jangan melibatkan dengan dunia reality. Sekadar hiburan, merilis tension dan apa lagi, guys? Apa lagi? Menghilangkan rasa boring sebentar sahaja. Okay? Game-game macam ni, Cem nak ingatkan, jangan masuk dalam kepala. Sekali lagi, jangan masuk dalam kepala. Ini hanya sekadar permainan dan hiburan. Okay, guys, jom kita kutip markah lagi. Jatuhan yang kedua. Let's go. Wow. Wow. Ya Allah. Ya Allah. Bergolek-golek. Astaghfirullahalazim. Nah. Dapat markah lagi besar daripada tadi. Ya Allah. Seram, guys, game ni. Macam nak try sudut kat tepi ni tau. Let's go. Nah. Ya Allah, bengkok habis, guys. Ya Allah, astagfirullahalazim. Masya Allah. Patah habis. Avatar Cem. Nah, siap. Package tersangkut dekat pokok kelapa. Okay. Sekarang kita berada di level 2, stage 2. Yang ini macam lebih tinggi daripada tadi. Nampak dia tulis kat situ. 640 feet. Bermaksud 640 kaki daripada tanah. Cem tunggu Aish. Aish, jom kita buat jatuhan serentak nak? Jom. 1, 2, 3. Ini kalau ada payung terjun. Cem dah golek-golekkan dia. Biar efek lagi teruk. 1. Dah bengkok dah. Ya Allah, bengkok. Kaki pun dah patah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pergelangan kaki pun dah loose. Ya Allah, tak habis lagi, guys. Tak habis lagi. Last kali. Package terlanggar dengan sobat kat sebelah tu. Tenggelam, guys. Teruk sangat ni. Jom kat sini. Tebing ni 1, 2, 3. Wow. Okay, ni view lain. Nampak cantik juga view dia. Nah. Ya Allah, dia punya kerak dia. Uish. Ya. Aduh, sakitnya. Aduh, hai. Aduh. Nah. Dia buat badan kita ni macam bola, guys. Avatar ni macam tak real. Dia punya jatuhan dia macam bola. Boleh boleh slide ikut tepi gaung tadi tu. Ni macam tengok teruk ni. Bengkok habis dah Avatar tu. Kan betul? Betul tak macam cakap? 46 bones ya. Lepas tu break new record. Belum 184 ligament lagi yang affected. New sprain record. Dislocate 3 joint. Dislocate tu maksudnya apa, guys? Dislocate tu terseliuh. Dan Cem terima 13,150 markah. Total berapa, guys? 193 total breaks. Allahu Akbar. Sekali lagi. Sekali lagi Cem nak ingatkan, guys. Ini hanyalah permainan dan hiburan sahaja. Okey. Tiada kaitan dalam dunia sebenar. Kita tengok pun gambar pun kartun kan. Okey. Cem nak kumpul markah lagi. Tengok kat mana lagi dia boleh jatuh dengan efek yang lebih teruk.
Okay. Stop. Itu dia. Very high impact. Allahu Akbar. Aduh. Suma AP tu bergerak-gerak lagi tu. Ya Allah. Badan dia dah bergerak-gerak lagi. Mungkin tak teruk sangat jatuh. Cem nak jatuh serentak dengan kawan Cem lah. Kita tengok kot lah dekat udara dia terlanggar sama kan. Okey, 1, 2, 3. Jom. Hala kat tepi ni. Ya Allah, nah terseret guys. Sakitnya Allah. Aduh. Cem rasa kelakar. Ya Allah. Cem rasa kelakar bila badan dia terpusing tu. Ha, tu. Dah jatuh teruk. Terlanggar pula batu kat depan. Ya Allah. Ini tinggi juga ni rasanya. Tinggi juga ni markah ni. Jap, Cem check kalau kita boleh pindah map. Mungkin lagi tinggi, lagi seram dan lagi ganas. Okay, cukup purchase map. Kita masuk ke stage 3. Let's jom. Daripada aras laut sekitar 860 feet. Okay, lompatan yang pertama di ketinggian 860 feet. Jom. Wow, woi tingginya. Allah Akbar, gayatnya. Ya Allah. Tuf tu ha. Terpelanting straight away into the tasik. Oh tak lagi. Tak. Belum. Bergolek masuk ke tasik juga akhirnya. Ya Allah. Mengelungsu guys. Habis dikepak semua. Abata Cem tu. Ya Allah, ending dia. Tengok belah kanan. Tulang belah kanan semua merah. Kalau boleh dia terseret daripada tepi ke. Mungkin markah lagi tinggi. Yes. Ya. Allahu Akbar. Terseret guys. Berpusing-pusing. Macam gasing. Ui, lompat bintang guys. Lompat bintang. Allah. Macam tadi yang first tu lawak betul lah. Dia boleh terseret terus ke pokok. Tu dia. Tepat sekali. Dah tak ada orang guys. Avatar ni buat X kaki dia. Aduh. Jom kita tunggu markahnya berapa ya. Rasanya ini yang paling tinggi. Tu dia. New breaks record guys. 90 bones. 210 ligamen. Dan 18,222 Cem earn. Oh, boleh tahan ni. Kalau tengok pada gambar tengkorak ni kan. Hampir semua merah tu. Okay. One more time. Okay. Kali ni Cem tak nak lompat tau. Cem nak try turun je ikut tepi ni. Boleh tak? Kita saja try Tepi ni macam ada laluan kan? Kita try tengok. Boleh lalu tak? Boleh lah. Tak boleh mengelosor. Tak boleh. Aduh. No, satu kali lagi. Yang ini paling kejam ni Cem tengok ni. Allahu Akbar. Pokok. Ya Allah. Tiga-tiga sekali kawan-kawan Cem terkena. Aduh, berlanggar di udara guys. Sakitnya tu di mana guys? Sakitnya tu di situ. 3 orang sekali berlanggar guys. Teruk sangat dah. Tu datang lagi seorang lagi. Permainan apakah ini? Cuma tak tahulah. Aduh, kejam, seram, fun. Tapi beringat guys, ini hanyalah permainan. Okay. Cem rasa Cem dah cukup untuk pergi ke level 4, stage 4. Kita tengok dulu berapa harganya. Untuk map yang seterusnya ialah 80,000. Cem ada 86,000, jadi cukup. Jom kita enter stage 4. Okay, kita dah berada dalam stage 4 sekarang. Dan ini adalah ketinggian lebih 1,000 kaki guys. Ya Allah, tinggi betul guys. Sekejap Cem lompat sikit bagi you all tengok. Nah, tengok tinggi sangat tu guys. Okay, ini merupakan level terakhir yang Cem akan main dalam game ini. Cem nak buat 3 lagi lompatan dan Cem nak tengok berapa markah tertinggi yang Cem boleh dapat. Jom. 1, 2, 3. Hurrah, hooray! Wow. Ini tinggi betul guys. Nak sampai bawah tu macam tak sampai-sampai oi.
Woi, akulah. Kena kat batu, kena kat batu. Pap. Astagfirullahalazim. Kepak habis, guys. Kepak habis, guys. Allah, kejamnya. Nah. Bengkok tu. Uish, ini sofa paling mengerikan lah macam tengok. Bengkok habis lah mata macam. Kesian dia. Aduh, hai. Alah, 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 alah. Alah, hai. Tu, habis semua merah satu tulang Hampir semua tulang. Tapi dia tak dapat nak pecahkan rekod tadi. Okey, lagi dua jatuhan guys Cem harap Cem nak buat rekod baru. Mengalahkan rekod-rekod yang sebelum ni. Jom kita play again. Okey, kali ni Cem nak buat kelainan sikit. Cem nak lari dari belakang ni dan terus lompat melepasi pagar tu. Ready? 3, 2, 1, go. Let's do this, guys. Let's do this. Bismillah. Go! Woohoo! Wow! Direct hit. Ya Allah, tu dia markah semua keluar tepi tu. Oh. Ini memang betul-betul direct hit, guys. Lompatan yang sangat tinggi. Tak ada langgar mana-mana batu atau gaung dulu. Straight away. Touchdown. Kita tengok markahnya. Alah, markah tak tinggi, guys. Mungkin efek tak berapa kuat lah. Okay, last ya. Okay guys, ini merupakan lompatan yang terakhir dalam game ini. Sebelum itu, Cem nak minta bantuan kawan-kawan Cem lah untuk subscribe Cem, bantu Cem untuk lepasi 100 subscriber yang pertama. Dan Cem berharap you guys semua sihat selalu, main game berpada-pada guys. Jangan lama sangat. Maksimum 1 jam pun okey lah tu. Jangan sampai 2 jam, 3 jam nanti mak ayah panggil, minta tolong itu ini. Awak buat tak tahu je, kesian mereka. Okey? Ini dah musim dah habis exam kan? Jadi gunakan masa yang sebaiknya. Duduk di rumah elok-elok, main dengan rakan-rakan riadah pada waktu petang dan dengar segala percakapan ibu dan ayah semua. Okey, lompatan yang terakhir. Terima kasih watch video Cem. Let's jom. Woohoo! Cem harap ni markah tertinggi guys. Wow, map. Tu dia straight to the batu. Yes. Nah. Yang ini kepala dulu guys. Kalau tengok seram guys. Macam tadi tutup mata pun. Takut tengok mainan ni. Macam mana dia orang boleh main game ni pun Cem tak tahu dah. Okay, jom kita nantikan markah yang Cem bakal dapat. Okay, alamak, masih tak sampai lah kawan-kawan semua. Kita masih tak sampai rekod tertinggi. Okay lah guys, sampai di sini sahaja rakaman episod kali ini. Jadi Cem minta diri dulu. Hope semua enjoy dengan video yang Cem mainkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Woo!